Assalamualaikum, selamat petang. Hari ini Sabtu 14 Mac 2026. Ini dahan yang saya cantas, saya saja ya. Dia berbunga pula kat sini ya. Kali ni kebun saya ni musim berbunga, anggaran dalam lebih daripada 10 pokok. Setiap dahan dia keluar bunga lah. So dahan ni yang saya buat top pruning, dia menghasilkan banyak keluar bunga-bunga, buah matua. Setiap dahan kalau tengok kat atas tu, anggaran ni ketinggian dia dalam ingat dalam 13-14 kaki lah. So ada yang saya letak baja bunga, ada yang saya tak letak, tapi dia mungkin musim dia datang, dia berbunga lah. Contoh macam pokok ni pokok ni pun berbunga juga. Saya letak sikit juga. Dia berselang-seli pokok matua ni. Tapi sebaik-baiknya saya akan bagi dia rehat lah, pokok-pokok yang dah berbuah hujung tahun 2025, supaya dia boleh maintain lah dia punya kesuburan tanah. Kita akan rawat balik mana yang kurang. Kita akan kembalikan balik pH tanah ke asal. Sebab ni pun bulan puasa kerja pun tak boleh nak lebih-lebih, sampai ke bawah-bawah ni. So satu pengharapan yang tinggi lah apabila pokok-pokok ini menunjukkan respon yang baik. Setiap kali saya berjalan, saya akan nampak bunga bunga-bunga pokok. Itu satu tanda, satu kepuasan lah bila kita buat kebun ni. Depan-depan ni pun ada ni semua. Tapi yang paling menariknya pokok yang saya selalu ceritakan dalam video saya sebelum-sebelum ni, pokok yang paling besar, daun yang paling lebar. Sebelum ni dia degil nak berbunga. Kali ni dia keluar lah, dia memunculkan diri. Kita pun nampak ada serangga-serangga, semut, kelulut, semua ada di situ. So sukses untuk pokok ni. Tahniah, anda telah berjaya mengikut kaedah SOP yang saya telah susun, telah buat. Alhamdulillah, ni pokok-pokok yang dah berbuah. Tahun lepas saya bagi rehat dulu. Kita pulihkan balik pH tanah dia. Kita apa kata orang tu, rawat dia lah. Tapi dia still keluar bunga. Ni macam ni ni keluar bunga. Kalau dah keluar tu, saya anggap dia rezeki lah. Tuhan nak bagi. Moga-moga berhasil lah, menghasilkan buah. So pokok ni saya lupa nak tak baja, tapi saya tak lagi lah. Saya tak perasan tadi bila saya buat baja bunga. Baja bunga saya letak baja Yara Nitrabo. Yara Nitrabo ni bunga, baja bunga lekat buah. So seminggu lagi nak raya. Masih lagi dalam bulan Ramadan. So mana-mana yang macam rumput-rumput ni, sebaik-baiknya saya akan selesaikan lah, insyaAllah. Tengok macam mana kita susun balik jadual kita. Tu pokok-pokok besar semua belah sana semua dah keluar bunga. Nampak satu dahan tinggi sana tu. InsyaAllah, mudah-mudahan akan mengeluarkan hasil yang baik lah. Tinggi pokok ni, 16 kaki ada kot, InsyaAllah. So tak ada apa-apa,
Kita berjumpa lagi di lain masa, di waktu-waktu yang akan datang. Selamat berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.